Kau diamlah bodoh! Okey cinta. Ini duit untuk bulan ni, okey? Terima kasih tau sayang. I tak tahu nak minta tolong siapa dah. I tak boleh tengok mak I tak makan ubat. Nanti sakit dia makin teruk. Allah, tak apalah. Itu kan tugas I sebagai boyfriend you. It's okay. Kalau ada apa-apa masalah, you bagi tahu je I, okey? Okey dah sayang, I nak pergi tengok customer sebab hari ni banyak customer I nak beli collection Raya Royal Edition. Oh iya ke? Tapi nanti lunch nanti jangan lupa tau. Nanti I nak bawa dulu dekat tempat yang best ni. Okey, bye-bye. Apek. Juman, apa? Kenapa kau bagi duit kat dia? Kau tak rasa rugi ke kau bagi duit kat dia? Rugi? Mana ada rugi. Lagipun mak dia kan sakit. So, apalah salahnya aku nak tolong mak dia juga. Lagipun bakal mak mertua aku. Hari-hari kau cakap dengan aku dia minta duit kau. Takkan kau tak syak apa-apa? Banyak duit kau. Tak ada apalah Juman. Kau overthinking ni. Lagipun dia kan nak awet aku nanti. Kau dah ada awet nanti, kau faham lah macam mana rasa cinta tu. Tahu? Dah aku nak sambung kerja. Kau pelik lah Pek jantan ni. Okey girls, malam ni kita dah boleh shopping tau. ATM I dah bagi bonus. Betul juga tu. Kejap-kejap I minta lagi. Jeman, nampak boyfriend aku? Hello, aku cakap dengan kau ni. Susahlah cakap dengan orang macam kau ni. Kejap-kejap. Kalau nak kaligrafi eksklusif yang cantik macam ni dan macam ni, datang Gallery Dance minggu ni juga. You. Cinta. Kenapa? I baru teringat, I kena hantar kucing I pergi vaksin. Tapi I tak tahu dah nak buat macam mana. Come on lah. I kan ada ni. Ni kat I. You pakai je. Terima kasih you. Makin sayang I dekat you. I janji lepas je hantar kucing, I pulangkan balik kat ni kat you, okey? Tak payah. You pegang je dulu. You pegang je. In fact, apa kata I yang bawakan you dekat kedai bateri punya tu? Betul ke ni you? Tak susahkan you? Tak apalah you, biar I pergi seorang je. Takkan I nak biarkan girlfriend I sendiri pergi seorang-seorang. Apa guna I sebagai boyfriend you? Tak apa, I temankan you. Jangan risau. Kalau tak free, I freekan masa untuk you. Itu kan janji I. Okeylah, thank you you. I nak pergi sambut kerja dulu Yeah. Apek. Tolong aku Apek. Kenapa Man? Minyak motor aku habis. Alamak, aku bukan tak nak tolong kau Man. Tapi aku sekarang ni ada hal. Kau minta tolong orang lain dulu boleh tak? Mana ada orang lagi? Kau ada hal apa? Hal kucing awet kau tu ke? Mana kau tahu ni? Yelah, kalau bukan aku yang nak tolong awet aku, siapa lagi nak tolong dia? Kesian dia tu. Kau tak kesian ke? Dia, mak dia sakit. Sekarang ni pula kucing dia nak kena vaksin sekarang. Tu yang aku nak kena pergi cepat ni. Aku rasa kau dah kena bodohkan dengan dia lah, Pek. Asal kau nak cakap macam tu pula? Sebab Tian tu dah melampau. Aku kawan kau. Oh Man, cukuplah cakap pasal awet aku macam tu. Aku dah penat dah orang lain pun cakap benda yang sama dekat aku. Macam aku ni tak pernah ada dengan dia. Bukan, Pek. Tengok, kau pun pertahankan dia tu baru awet kau. Belum kahwin lagi, Pek. Dah lah Man, jangan buat aku hilang mood boleh tak? Bukan, Pek. Kau tak tahu, Pek. Yang duit kau bagi dekat Dian tu, dia buat pergi shopping dengan kawan-kawan dia, bukan bawa mak dia sakit, Pek. Man, aku cakap cukup Man. Yang kau cakap tu awet aku. Dian tu awet aku. Tak, Pek. Aku dengar, Pek. Woi, cacat!
Aku cakap cukup lah. Kau sebenarnya jealous kan dengan aku? Kau tu dah lah hitam, lembab. Ni dengan motor cabuk kau ni. Kau sebenarnya apa yang kau tak puas hati dengan aku? Sampai kau sibuk nak cakap pasal Dian tu. Dian tu awet aku, Man. Tak, Pek. Aku dengar, Pek. Kau ni, kalau aku tak fikir kawan, dah lama aku bagi sebiji kat kau ni. Kawan. Aku yang tolong kau daripada dulu. Macam abang kau. Kau dahulukan awet kau daripada kawan kau. Kau dah kena bodoh lah, Pek. Kau diamlah bodoh! Mampus kau lah. Awet aku dah sampai dah. Dian. Tak malu ke kita sebagai seorang perempuan? Dahlah kita menggunakan lelaki yang ikhlas, lelaki yang setia ada dengan kita daripada awal sampai ke hujung, tapi last engkau sendiri yang memalukan diri engkau sendiri yang jatuhkan martabat kau sebagai seorang perempuan. Sanggup menipu lagi untuk dapatkan duit untuk kepuasan diri sendiri. Astaghfirullahalazim. Untuk bahagian lelaki pula, kita ni sebagai umat Islam, kita kena berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu dekati zina. Ini kan couple ni haram, sebab itulah Allah dah larang kita daripada awal lagi. Jangan dekati zina, sebab nak mengelakkan daripada jadi ni macam ni. Bila dah jadi macam ni, hati seorang lelaki pun yang sepatutnya, yang ikut nalurinya menjadi qawam kepada kaum-kaum wanita, jatuh, hancur. Jadi sebab itulah kita kena berbalik, muhasabah balik diri kita, kuatkan balik iman kita, ingat balik objektif utama dalam dunia ini adalah illa liya'budun. Kalau hari ni kita hancur hati kita kerana seorang manusia, insya-Allah Allah SWT takkan pernah menghampakan apa juga harapan kita. Jadi sambil tu, apa nak ajak akak abang semua datang galeri kita, boleh tengok item eksklusif depan mata, sebab special minggu ni je kita nak bagi double promotion untuk akak abang yang walk in sahaja. Jadi akak abang ingat cari dekat mana? Dian Signature HQ, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.